Bagaimana kita nak yakinkan isteri kita yang kita nak kahwin satu lagi? Ni baru soalan. Peluh itu. Ingat berkahwin lebih daripada seorang itu bukan perintah. Itu adalah kebenaran syarak. Nampak? Kahwin itu seorang. Dan jika kamu nak kahwin lebih daripada seorang, dibolehkan. Dalam agama lain diharamkan. Kita syariat agama Allah, agama yang benar. Maka Allah kata fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kawinlah kamu 2, 3 atau 4. Bukan suruh kahwin 2. Suruh itu fankihu itu fi'il amar. Al aslu fil amri yufidul wujub. Asal perintah dalam fi'il amar membawa makna wajib. Tapi amar dalam usul fiqh ada 3. Satu, perintah wajib. Kadang-kadang perintah itu sunat saja, dan kadang-kadang perintah itu makna harus. Faham? Jadi perintah ini kata ulama harus. Maksudnya kamu dibolehkan kahwin 2, kamu dibolehkan kahwin 3, kamu dibolehkan kahwin 4. Itu maksimum. Jika kamu bimbang tak dapat berlaku betul, maka fawahidah, cukup dengan seorang. Faham? Maka sunnahnya itu seorang, dan dibolehkan lebih dari seorang. Jadi ingatlah jika orang itu kahwin seorang, alhamdulillah. Kahwin 2 pun alhamdulillah. Jangan dia kahwin 5, itu haram. Okey?